Hai guys, Assalamualaikum. So sekarang kita dah berada di episod yang terakhir untuk Ramadan series. So kita sebagai rakyat Malaysia lah kan, apa benda yang kita akan excited sangat bila cakap pasal bulan Ramadan, akhir Ramadan ni. Kita excited untuk raya guys. Kita punya baju raya, kita punya kuih raya, kita punya duit raya nanti pada hari raya tu. Benda-benda macam tu kita dah ada vibe dah, kita dah ambil feel dah, kita nak raya dah guys. Tetapi korang kena tahu, benda ni berbeza untuk negara jiran kita iaitu Indonesia. Kenapa dia berbeza? Okey, negara Indonesia ni tak ada mohon besar diraja disebabkan di Indonesia bukan negara kesultanan. Diorang negara republik. Okey, di Indonesia ada dua organisasi Islam iaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Di mana dua-dua organisasi ini diasaskan oleh dua orang yang berbeza. Okey, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah ni, dia mengusung pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah dan mengikut mazhab Syafi'i. Okey, yang membezakan dua organisasi Islam ini iaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, di mana cara penentuan bulan Ramadan, first day Ramadan dan pengiraan hari raya diorang itu berbeza. Okey, kita tengok kalau kat Malaysia, kita ada dua konsep rujukan yang kita gunakan untuk melihat anak bulan dan mengira hari raya kita tu kan, iaitu first kita ada ru'yat dan kita ada hisab, di mana ru'yat ini melihat anak bulan. Hisab pula menghitung anak bulan. Itu kalau di Malaysia, kalau dua-dua sama tu senang. Kalau dua-dua ni berbeza, kita akan tengok mana yang bersesuaian. Okey, kalau di Indonesia iaitu Nahdlatul Ulama, dia menggunakan konsep rujukan ruqyat iaitu melihat anak bulan. Di mana bila anak bulan jatuh 2 darjah di atas garisan ufuk, maka esoknya raya. Kalau Muhammadiyah pula, dia menggunakan konsep rujukan hisab. Di mana dahlil surah Yunus ayat 5 dan surah Ar-Rahman ayat 5, kalau berdasarkan pengiraan, tak kisah di antara 0.2 hingga ke 2 darjah dan ke atas, selagi anak bulan berkedudukan di atas garisan ufuk, maka esoknya raya. Jadi, bila dua organisasi ini menggunakan dua konsep yang berbeza, jadi ada persidangan isbat akan berlangsung di mana dia macam ibarat mesyuarat lah. Di mana persidangan itu dihadiri oleh pakar astronomi, pakar falak, ulama dan beberapa orang daripada organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Persidangan isbat atau mesyuarat ni berlangsung disebabkan diorang nak menentukan bila hari raya untuk Muhammadiyah dan bila hari raya untuk Nahdlatul Ulama. So, ini membuatkan rakyat Indonesia kurang meriah kerana ada setengah yang menyambut hari raya hari Jumaat, ada setengah yang menyambut hari Sabtu. Macam saya ada kawan, dia orang Indonesia dan dia mengikut Muhammadiyah dan dia raya satu hari awal daripada family dia, which is dia raya hari Jumaat, dan family dia yang mengikut Nahdlatul Ulama raya hari Sabtu. So bila dia balik kampung untuk beraya dengan family dia, dia kena macam menghormati family dia disebabkan family dia masih berpuasa pada hari Jumaat itu dan dia orang akan beraya pada hari Sabtu. So guys, kesimpulannya, perbezaan tarikh untuk Indonesia menyambut lebaran atau hari raya ni disebabkan oleh rujukan yang mereka gunakan. Macam yang kita tahu, Indonesia ni negara dia besar tau. So, zon waktu mereka berbeza walaupun sedikit atau tidak ketara. Jadi, walaupun tarikh diorang untuk menyambut hari raya atau lebaran itu tidak sama, tetapi semangat silaturahim, semangat toleransi dan sifat saling memahami diorang tu yang kita patut contohi. So, sekian daripada saya. Itu saja. Terima kasih. Selamat Hari Raya! Thank you.